Ramai orang di Malaysia boleh capai RM100,000 sebelum umur 30 tahun. Tapi RM1 juta sebelum umur 40 tu sudah jadi sesuatu yang sangat jarang. Kenapa jadi macam tu? Sebab umur 30 tahun ni adalah titik perubahan dalam hidup seseorang. Pada usia ini, ramai yang sudah ada kejayaan stabil, gaji yang semakin besar dan komitmen yang semakin banyak. Kereta, rumah, keluarga, kad kredit dan pinjaman pribadi. Pendapatan naik, tapi hutang pun ikut naik. Sebab tu, kita lihat statistik muflis di Malaysia banyak berlaku dalam kalangan umur 30 tahun hingga 45 tahun. Bukan sebab mereka tak pandai cari duit, tapi kerana mereka tak diajar cara nak mengekalkan kekayaan. Hakikatnya, cari duit tu satu kemahiran. Tapi urus duit dan kekalkan kekayaan tu ilmu yang berbeza. Siapa yang sedar awal, yang selesaikan masalah kecil kebocoran wang simpanan dan benar-benar faham tentang pengurusan kewangan, maka tak mustahil untuk ada tabungan 6 angka sebelum usia 30 tahun dan ada simpanan RM1 juta pada usia umur 40 tahun. Kalau umur 25 tahun sudah mula belajar urus duit dengan betul, perjalanan kewangan anda akan jadi jauh lebih mudah. Mulakan dengan prinsip yang sangat mudah. Formula asas kejayaan adalah kaya bermakna banyakkan tabungan, kurangkan hutang dan banyakkan harta. Bina tabungan kecemasan dan sinking fund 6 hingga 12 bulan gaji. Kurangkan hutang satu persatu. Kumpul aset dan harta yang memberikan cash flow yang lebih banyak. Salah satu cara yang ramai gunakan adalah menyimpan dalam bentuk aset sebenar seperti emas dan perak secara konsisten setiap bulan. Walaupun sikit, 1 gram sebulan pun dah cukup untuk bermula. Tak mampu, RM100 pun boleh. Kerana yang penting bukan jumlah besar pada permulaan. Penting adalah disiplin dan konsisten membina kekayaan. Pada umur 25 tahun, sudah mula langkah pertama. Umur 35 tahun nanti, dah akan rasa lebih bersyukur kerana pernah bermula hari ini. Kalau nak mula simpan emas, seminimal RM100 atau 1 gram emas yang pertama, follow saya untuk lebih banyak tip kewangan dan cara bina tabungan 6 angka. Nak bermula, boleh klik one sign up. Saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.